Okey, sekarang kita akan main teka kartun lokal. Siapa cepat angkat tangan, dia jawab dulu. Right. Cuba angkat kaki. Tak boleh. Kartun yang pertama. Tak lahir ni. Ni senang. Bukan kartun zaman saya. Angkat tangan, siapa tak boleh angkat tangan. Jawab. Saya lah. Usuk Santorian. Okey, betul. Bukan zaman kita. Bukan zaman kita. Saya ke 99 tadi? Kita orang, kita zaman Demon Hunters. Okey. Okay, next. Okay, next. Kartun yang kedua. Wah, ni apa benda? Ini pernah tengok. Okey, tahu. Ni. Okey, tahu. Saya. Ni apa? Di manakah Joe Jumbo? Ya. Betul. Tahun 99 kan? Belum. Ini Belum. 95 Saya boleh hilang tak kat sini? Stop Tak ada function. Sabar, dia ada. Sabar, ada. Kat rumah tak ada TV. Okey. Seterusnya. Kartun yang seterusnya. Saya tahu. Tasha. Super Striker. Ya, betul. Tak payah sangat. Aku tahulah. Masih dah busy kerja dah. Okey. Okey, kalau awak terror, Ah. dekat baju tu lambang Caltex. Itu nama dia Gen Z Prihatin. Gen Z Prihatin. Budak Gen Z, raya-raya berdaya. Mak ni tolong, mak ni kasih mak. Mak ni tolong. Jangan bagi jawapan tu. Okey, seterusnya. Okey, kartun yang seterusnya. Ni mak betul. Apa dia? Jawab. Cowboy. Ya, betul. Kita bagi cak-cak. Sekali lagi mak ni tolong. Sekali lagi. Ada kan? Anti. Okey. Kartun yang seterusnya. Ini saya. saya. Ini saya. Walaupun saya belum lahir dan rumah tak ada TV. Anak-anak sini. Betul. Saya television. Ini semua momen nama-nama kita lah. Kita sebut nama seorang-seorang lah. Baju biru nama apa? Alan. Jalani. Pun lah. Betul lah. Bun. Lepas tu Kecil. Kecil tu Rashidik. Sidik Rashid. Yang kiri sekali tu Rahman. Betul. Rahman. Lepas tu yang atas tu Ajib. Baju putih tu Ah. bukan. Yang tengah tu Jalani tu. Yang kecil yang tengah tu Jalani. Lepas tu Rashid tu Misbun. Saya kecil. Kenapa tak sabar ni? Cuba sabar sikit. Seterusnya. Alfonso de Albuquerque. Okay, ni kena nyanyi. Jawab kena Turhai. nyanyi. Ni kena nyanyi. Ya, bagai seorang pahlawan. Bagai seorang pahlawan menjadi pembela pada negara upaya. Tolong, man. Tak betul. Betul. Oh, ya. Ya, betul. Mak, Caca tolong saya. So, untuk game seterusnya, teka filem apa? Yang mana ada kat sini? Atas, bawah, depan, belakang. Masuklah di tangan kiriku. Dengan izinnya. Tunjuklah. Dari the movie. Semua buat macam ni. Semua buat. Jangan Semua buat. pandang belakang congkak. The movie. Salah. Nangkrong. Sikit lagi. Ngangkung. Betul. Tak pernah tengok orang situ ni. Sebab ada Sam dengan Pak Azad. Ya. Aku sudah ingat dah. Okey. Silakan. Okey. Okey. Untuk yang seterusnya. Now you want to sorry me? Tahu. Look, why? Because this time banana already fruit two times. Berapa? 2. Betul. This house Betul. Dua. Fruit time, fruit time. Yeay. Aku sebab dia nak You a kat anak terrorist. datuk tu. You a terrorist. Heart is The terrorist scrap. Heart is hurt, Mama. Baik, Acha. Mana boleh bawa mak datang kerja? Okey.
Untuk filem seterusnya. Saya tahu. Senario Pocok. Betul! Aish. Aku rasa Ini rela kan? Masa dia selalu buat dia ayam. Masa Gen Z penuh dengan boleh menuntut. bukan masa dia cakap dia workout tu, dia ada yang training dan tengok movie tu. Okey, kalau dia siapa? Cang. Kalau dia siapa? Itu Cuba tengok kakak. Azli. Ya, betul. Betul. Azli kan? Bas dia tu. Legends tu Azli. ni. Wahid. Baik. Betul. Betul! Okay. Okey. Untuk filem seterusnya, yang ni mungkin millennials tahulah kan? Okay. Kau yang mana? Tak tahu. Ini saya tahu ni. Ini Legend. Kel! El menjerit. Betul! Linda Markopo. Oh, yes! Zahalin. Then Scene mana? Scene mana Mak yang paling win? Aku rasa si dia masa satu lapik kena potong tu. Rasa beria kalau Oh. kita biasa kan. Panjang umur dia. Mana nak pergi tu? Asal dah tak tunggu aku? Mana dia buat ni? So lepas ni Caca dah tahu dah. Aku Macam berani tu, kau minum Rizal. hari ni. Ni baik. Dari segi baik fenomena ni. Seterusnya. Okay. Untuk game yang seterusnya, teka kuih apa? Caca. Edmund London. Betul! Saya cakap Edmund London. Famous. Asal London pun saya bagi tak tahu. Saya. Sorry. Bagi mic kat dia. Ha, jawab lah semua. Kita belah. Okay, next. Ini kuih apa? Ni salah. Cornflake madu. Betul! Mana madu macam tu? Itu madu lah tu. Macam rupa kelapa kena kopak ni. Konflik madu Macam mana kau fikiran Gen Z berjalan lah? Cornflake Kau? Tapi dia orang yang buat slide ni pun Gen Z lah. Macam aku ingat dia berinteraksi je. Okey, lagi. Okay, next. Saya dah pakat ni. Mama Caca tolong. Ni. Sarang Sarang semua. Okay. Mana boleh angkat tangan? Sampai sarang semua. Azrul. Okay, next. Lidah buaya. Furhan. Kuih ke? Dalam makanan sendiri tak tahu. Betul lah buaya Macam mana bunyi buaya ya, Mr. Krop? Lepas rakam, abang delete Satu nama pun. Okay, next. Next. Samprit naik bukan? Apa? Cik semua naik. Kuih bangkit. Betul! Up, sama-sama up Itu lah. biskut. Macam mana kuih? Biskut bangkit. Biskut next level. Pandai juga aku. Boleh lah Mak, satu Okay, pun next. Okay, last. Saya. Keripik bawang. Saya angkat tangan awak Caca. jawab. Itulah jawapannya. Tapi dalam bahasa orang putih, keripik bawang. Keripik onion. Onion chip. Betul. Onion chip. Betul lah. Kenapa dia cakap onion crisps? Chris British punya. American. Dia cakap Betul onion tu. crisps. Crisps. Betul lah tu. Betul lah. Oh. Di sini pula. Crisps. Crips. Dia macam creepy punya dia. Dia buaya Abang Amir, macam mana bunyi buaya ya? Hai sayang, jom video call. I rindu ulah. Okay, dah tu je. Yeah. Sama lah. Saya. Caca. Yeah. Macam, congratulations Caca. Betul.